Selamat pagi, bertemu lagi kita di Wheels Blog. Saya berada di Enfos, Kota Sentosa, Kuching. Hari ini saya ingin memaparkan sebuah motosikal cruiser. Hari itu saya dah keluarkan video mengenai motosikal cruiser Benda LFC 700. Kali ini saya nak tunjukkan kepada anda lagi motosikal yang sama, kerana kali ini motor ini sudah pun diisi minyak dan sudah pun dipasang bateri. Jadi saya boleh tunjukkan beberapa perkara, iaitu meter, bunyi dan fungsi lampu spotlight yang boleh bergerak. Jom kita teruskan untuk bersama saya untuk menonton, untuk melihat secara detail mengenai motor ini. Jom. Ini adalah kunci yang diberikan kepada Benda LFC 700. Jadi untuk kita start motor ni, kita menggunakan kunci yang diikatkan di bahagian tepi motor ini, iaitu di sini ya. Jadi dia adalah simple. Anda masuk ke sini, dan anda pusing, so motor akan hidup lah. Kita boleh lihat meter ya. Ini adalah paparan meter. Dapat saya tunjukkan kepada anda ya. Apabila motor ini start turn on engine dia lah, dia akan memaparkan paparan seperti ini. Ini adalah paparan utama dia. Kita boleh lihat ada speedometer, ada mileage, ada jam di sini, dan voltage, dan gear. Yang penting ni adalah gear. Jadi untuk kita ubah paparan ini, dia ada butang di sini. Ini butang untuk mode, set, turun dan naik. Saya tunjukkan kepada anda. Kita tekan butang set. Kalau kita tekan butang set ini, set ni macam setting lah. Dia akan ubah kepada ni. Tapi paparan ni sudah pun diubah kepada apa tu? Chinese. Kita ubah balik kepada English. Jadi kita pilih bahasa dulu ini adalah bahasa. Mana English ya? Kita cari English. English. So kita set English. Sekarang dia dah jadi English. So bahagian set ini, kita nak naik ke bawah, atas kita tekan ni. Ni ke bawah. Dia akan naik ke atas dan ke bawah lah. Tengok, saya dah tekan, dia bergerak. Kalau kita nak tengok, kita tekan butang set. Dia akan masuk. Ni untuk set jam. Untuk balik, banyak perkara yang kita boleh buat lah dekat meter ni, walaupun simple je. Drive mode, kita tengok apa ada drive mode ini. Untuk on traction control atau tidak. Sekarang dia on. Kita tengok benda lain. Ini off, on. Intelligent preference ni apa ya? Kita tengok sekejap. Intelligent preference. Boleh adjust right height, comfort level untuk kita nak sport kah, comfort kah, air suspension check. Apa lagi kita boleh tengok? My motor ni apa? My motor kita atas. My motor ni adalah information tentang motosikal anda. Jam, trip, average speed yang kita bawa. Jam ni, odometer kita berapa dah. Max speed kita bawa tadi berapa. Bateri. Jadi my motor ni adalah information tentang penggunaan motosikal ini. Jadi saya rasa anda boleh explore sendiri ya. Ini adalah lampu untuk apa tu? Kalau motosikal biasanya ada day running light lah. Yang ini pun kita boleh anggap sebagai day running light. Ia ada di tepi ya, dekat side cover. Apa yang viral dalam YouTube dan TikTok, Facebook kita selama ni, tengok benda ni boleh buka kan. Apa sebenarnya dalam ni? Saya tunjukkan kepada anda. Untuk buka ni guna butang di sana. Inilah butang dia. Kita tekan, terbuka kan. Tekan lama, dia akan tutup. Saya cuba lagi.
Nampak tak? Ini adalah spotlight dia. Jadi anda tak perlu sebenarnya install spotlight. Yang ini sudah built-in. Jadi selamat. Takkan ada problem dengan wiring sebab ini memang dah dibina di kilang. Okey. Kita lihat headlamp dia ini pula. Okey, kita lihat di bahagian depan ini. Saya masih tak pasti apa fungsi ini. Kita tahu? Saya tahu juga. Ayo. Oh, member pakai Yamaha dia kata. Alright. Jadi kalau kita lihat secara lebih mendalam, kita tengok di sini ya. Okey, ini lebih kepada part of the design lah. Sebab saya tak tengok, tak nampak ini wiring kat sini. Okey, part of the design. Tapi yang pastinya angin boleh masuk tembus ni. Dia ada lubang kat sini ya. Jadi it makes the motosikal nampak cantik lah. Okey. Tapi tidak ada review. Okey, jangan heran anda dengar bunyi itu. Itu adalah bunyi air suspension ya. Betul tu. Dia boleh turun naik sendiri. Okey, kita ada brother Wafi ni, dia tengah tolong adjust dia kata. Supaya view lebih nampak lagi. Okey, untuk meneruskan review kita, saya sambung ke bahagian tayar ni. Saya akan tunjukkan kepada anda sedikit sebanyak tentang tayar. Rim ini bersaiz 19 untuk bahagian depan lah, dan menggunakan sistem brake ABS. Yang sini dia ada disc brake yang agak besar juga, dan yang ini memang harga bukan Madani ni. Brake Brembo lah, brake Brembo. Untuk fork dia adalah telescopic fork, dan tayar yang digunakan adalah daripada brand CST. Kebanyakan motosikal dari buatan Cina ni memang banyak menggunakan tayar CST. Manakala untuk tayar bahagian belakang, okey, macam depan juga dia menggunakan tayar CST, cuma saiz dia agak besar lah. Kelebaran dia adalah 300, dan kita lihat di sini dari segi ketinggian, kenipisan kita panggil lah 35, dan rim ini pula bersaiz 18. Dan untuk sistem brake dia keluaran Brembo juga ni, bukan harga Madani ni, bukan harga Rahmah, tapi of course dengan motor yang high speed yang memerlukan quality brake yang sangat bagus, dan China mempercayai Brembo. Dan kita lihat di sini dia dibantu oleh brake disc. Okey, untuk design rim pula of course sport rim lah. Kita lihat di sebelah sana ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Kalau kita melihat kepada motor cruiser kan, kebanyakan motor cruiser ni dia menggunakan belting, tapi apa yang saya nampak di sini adalah motor ini menggunakan chain. Sama ada chain ini sesuai untuk motor seberat 287 kg, saya tak pasti. Tapi kalau saya lihat chain ini tidaklah besar. Chain ini seolah-olah saiz motor biasalah yang 600cc, 800cc, agak biasa. Probably untuk motor seperti ini saya akan recommend untuk belting ataupun menggunakan chain yang lebih besar. Anyway, saya pasti motor ni sudah di R&D kan. So mungkin mereka dah test. So mungkin chain ini sesuai untuk motor ni, walaupun dia berat, walaupun tayar dia agak besar di sini. Okey, ala-ala kita ada di sini, kita lihat di bahagian belakang ya. Saya juga akan on lampu ni supaya kita boleh nampak fungsi lampu ni. Lampu brake kedudukan dia adalah di bawah seat, sama dengan seat memanjang. Yang ini adalah LED. Kita lihat untuk signal light dia berada di splash guard ataupun mudguard ini, dan lampu ini berfungsi untuk memancar atau menerangi plate number anda. So ini tak boleh buka ni, dan agak solid ya. Okey, dia agak solid. Yang ni saya tak pasti fungsi dia. Mungkin satu hari nanti boleh letak kamera di sini. Tak pasti. Okey, ini pula adalah signal light. Okey, dia agak lembut. Signal light ini
Standard dia berwarna oranye. Okey, anda boleh nampak sana berupa bulat. So daripada pandangan belakang ini anda boleh nampak bahawa tayar dia memang sangat besar. Kalau saya letak tangan saya di sini, agak lebar ni. Okey, borak-borak pasal enjin. Untuk pengetahuan anda, cc displacement motor ni adalah 676 cc. Dia adalah menggunakan sistem liquid cool dan double overhead cam. Silinder dia ada 4 silinder. Ini ada terlindung sikit, tapi anda boleh nampak dari sinilah. Silinder dia ada 4 yang berwarna silver ni. Okey, boleh nampak sebab dia dilindungi oleh radiator yang agak besar di sini ya. Nah, anda boleh lihat. Tapi untuk tukar liquid dia senang sebab cap dia dekat sini. Namun demikian, saiz radiator ni besar, seperti saiz XL, luar biasa daripada motorbike yang lain. Anda ternampak kunci di sini kan? Ini adalah untuk lock head ini, supaya dia tak mudah dicuri orang. Okay, exhaust dia diletakkan di posisi di bawah. Anda pasti terkejut apabila anda dengar bunyi. Mungkin ramai yang sedang tertunggu-tunggulah macam mana sebenarnya bunyi ini. Ada yang rasakan bau bunyi dia mungkin agak kuat, berdengung, tengik kata orang Sarawak. Tapi saya tunjukkan kepada anda hari ini bagaimanakah bunyi motor ini. Jom kita on motor ni dan kita sama-sama dengar. Okey, sama macam bunyi kereta lah, dia tak bising sangat. Tapi memang bunyi kereta yang 4 inline. Kebanyakan kereta kita memang berenjin 4 inline, jadi itulah bunyi dia. Dia tak ada bising sangat, kecuali anda buat modifikasi pada exhaust ini. Setakat ini saya belum lagi jumpa orang yang dah tukar exhaust. Saya tak pasti sama ada ini boleh tukar tabung ke tidak, ataupun kena tukar full system. Kita tunggu, harap-harap satu hari nanti kita akan jumpa orang yang modified motor ni ya. Okey, kita lihat suspension dia. Dia boleh adjust ikut weight anda. Bunyi itu bunyi biasalah, bukan bunyi rosak, tapi dia tengah adjust. Okey, kalau orang turun dia akan turun ke bawah. Tapi kalau naik, dia akan naik tak? Okey, dia adjust naik lagi. So ikut weight lah, ikut weight. Dia akan rendah kalau weight anda berat, dan ringan mungkin anda tinggi sikit. Jadi yang pastinya yang ini memang boleh adjust ikut berat anda. Begitulah tadi anda dah tengok spek motor ini. Agak hebat kan? Dia banyak advancement lah dari segi teknologi dia. Kita lihat dah dipasang dengan spotlight, seat dia adjustable dengan air suspension. Lepas tu apa lagi ya, kita lihat bahawa ia menggunakan engine 4 inline ataupun 4 dapur orang katakan. Dan harga yang diletakkan memang dikatakan price competition. Kalau kita lihat kebanyakan motor negara-negara Eropah atau negara barat, motor seperti ini dengan 700cc, dengan apa yang kita dapat dengan saiz tayar yang begitu besar, sudah pastinya mereka tidak akan meletakkan harga 54,000. Tapi yang ini Benda LFC 700, mereka letakkan price itu yang cukup menarik untuk peminat-peminat cruiser, iaitu 54,000. Jadi sekiranya anda memerlukan lebih banyak detail lagi mengenai motor ini, anda boleh kontak sales advisor yang ada di Enforce. Saya senaraikan nama dan nombor telefon mereka. Dan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.